Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kursus Prosa Melayu Profesor Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria dan para penonton sekalian. Dalam video ini saya akan menerangkan latar-latar yang terdapat dalam bab 4 novel Perwira. Latar tersebut termasuklah latar tempat, latar masa dan juga latar masyarakat. Tanpa melengahkan masa, ayuh ke latar yang pertama iaitu latar tempat. Baiklah, untuk tempat yang pertama yang terkandung dalam bab 4 novel Perwira ini ialah Pasir Putih. Jadi Pasir Putih ini dahulunya merupakan tempat pemerintahan Encik Latif iaitu Ketua Jajahan Pasir Putih. Namun begitu, diceritakan hari Pesta Kemenangan di mana gerakan di bawah Engku Besar Tun Ahmad yang merupakan Raja Jeram dapat mengalahkan Encik Latif yang merupakan ketua jajahan di kawasan tersebut. Diceritakan lagi, Encik Latif telah melarikan diri setelah mendapat berita di mana Tok Janggut telah membunuh Sarjan Sulaiman yang merupakan orang kuatnya di Kampung Saring. Encik Latif dikatakan telah melarikan diri ke Kota Baru menggunakan jalan laut. Setelah peristiwa tersebut berlaku, Engku Besar secara tidak langsung telah menjadi raja di kawasan Pasir Putih. Tok Janggut yang merupakan orang kuatnya telah dilantik menjadi menteri besar di kawasan tersebut. Haji Said Merbul pula menjadi pengapit bagi Engku Besar. Dan jawatan ketua jajahan di Pasir Putih telah diambil alih oleh Encik Ishak sebagai pengganti Encik Latif yang telah melarikan diri. Awang Teleng pula telah menjadi Panglima Muda bersama-sama Abbas Berani, Ali Kebal, Abdul Rahman Anak Kerbau, Husin Harimau dan Penghulu Adam. Tempat yang kedua yang terkandung dalam bab 4 novel Perwira ini ialah Balai Penghadapan yang dikenali sebagai Dewan Mesyuarat. Balai ini merupakan tempat berkumpulnya para panglima untuk berbincang mengenai tindakan Sultan yang menjadi persoalan mereka sama ada akan menyerang mereka atau tidak. Tempat yang ketiga yang terdapat dalam bab 4 novel Perwira ini ialah Rumah Tok Janggut. Rumah Tok Janggut yang berlokasi di Kampung Saring telah menunjukkan satu peristiwa di mana Sarjan Sulaiman telah mengunjungi ke rumah Tok Janggut bagi menangkapnya. Di waktu itu kelihatan ramai orang yang berkumpul melihat situasi tersebut. Namun begitu, dengan kepantasan seperti seekor harimau, Tok Janggut bertindak menikam sarjan tersebut menggunakan keris di bahagian dadanya, menyebabkan Sarjan Sulaiman tewas. Tempat yang keempat yang terkandung dalam bab 4 novel Perwira ini ialah Padang Pak Ahmad. Peristiwa yang berlaku di tempat ini adalah ketibaan Angkatan Besar Tok Janggut yang lengkap dengan bersenjata bagi memenuhi titah Sultan yang menginginkan Tok Janggut ke kawasan tersebut. Namun begitu, setibanya mereka di sana, mereka mendapati bahawa Menteri Besar Kota Baru iaitu Encik Hassan, Panglima Perang Lundang, Hulu Balang Kadok dan Engku Besar Muda Tun Jaafar telah pulang ke Kota Baru. Tempat kelima yang terkandung dalam bab 4 novel Perwira ini ialah Bendang Batas Besar dan Kampung Saring. Di kawasan ini diperlihatkan benteng-benteng telah dibangunkan dan awang juga bekerja keras untuk melatih anggota-anggota yang lain dan mempertajam latihan mereka bagi menghadapi serangan yang bakal tiba. Tempat yang terakhir yang terkandung dalam bab 4 novel Perwira ini ialah Jeram, Bendang Batas Besar dan Kampung Saring. Di tempat ini diceritakan telah tercetusnya peperangan yang begitu dahsyat di mana askar-askar sepoi telah mengganas tanpa batas. Mereka telah membakar rumah-rumah, membunuh pemuda-pemuda, wanita-wanita, orang tua maupun kanak-kanak. Persiapan yang kurang rapi telah menyebabkan ramai yang telah gugur
termasuklah pengawal-pengawal benteng dan juga Panglima Tok Janggut itu sendiri. Latar yang berikutnya ialah latar masa. Untuk latar masa yang pertama yang terkandung dalam bab 4 novel Perwira ini, diceritakan bahawa selama lebih setahun peristiwa selepas Engku Besar menjadi raja di Pasir Putih, beliau telah dijemput semula untuk pulang ke Jeram, iaitu tempat asal pemerintahannya. Latar masa yang kedua yang terkandung dalam bab 4 novel Perwira ini, diceritakan bahawa pada suatu pagi, Engku Besar telah didatangi utusan seramai 3 orang yang meminta Datuk Panglima Haji Mat Hassan yang dikenali sebagai Tok Janggut untuk datang ke Padang Pak Ahmad di atas titah Sultan. Latar masa yang ketiga yang terkandung dalam bab 4 novel Perwira ini, diceritakan bahawa di suatu pagi yang hening, ketika Awang Teleng sedang berborak bersama dengan Panglima Tok Janggut, Abdul Rahman dan Mat Saman, tiba-tiba Haji Senik Gong Datuk dan Awang Ngah muncul dan memberi khabar mengenai kedatangan musuh yang makin hampir. Latar yang berikutnya ialah latar masyarakat. Untuk latar masyarakat yang pertama yang terkandung dalam bab 4 novel Perwira ini ialah masyarakat yang berani menegakkan kebenaran. Sebagai contoh, Panglima Tok Janggut merupakan seorang panglima yang berani menentang Encik Latif yang memaksa cukai untuk dipungut. Sedangkan sejak zaman berzaman lagi, tanah milik rakyat tersebut tidak pernah dikenakan cukai. Latar masyarakat yang kedua yang terkandung dalam bab 4 novel Perwira ini ialah masyarakat yang menunjukkan kesetiaan. Sebagai contoh, walaupun Sultan telah mengeluarkan titah untuk menangkap Panglima Tok Janggut dan dihargakan wang sebanyak RM500, namun begitu, para pendekar yang lain tetap setia kepada Panglima Tok Janggut dan tidak belot semata-mata menginginkan wang ringgit. Akhir sekali, latar masyarakat yang terkandung dalam bab 4 novel Perwira ini ialah masyarakat yang berani berjuang. Sebagai contoh, dilihatkan bahawa Angkatan Tentera Besar kira-kira 1,000 orang telah menyertai Angkatan Panglima Tok Janggut, termasuklah Awang Teleng. Mereka telah berazam untuk menentang sesiapa sahaja bagi mengembalikan semula kebebasan asal rakyat Kelantan. Sekian sahaja penerangan video daripada saya. Terima kasih.